Team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini buat skuad Harimau Malaya. Hari ini merupakan hari yang mendebarkan buat seluruh penyokong penantian Harimau Malaya apabila FAM secara rasmi memberitahu mereka akan mengumumkan senarai pemain Harimau Malaya yang akan dipanggil ke kem latihan pusat bagi menghadapi perlawanan kelayakan Piala Asia lawan Nepal. Kesemua peminat Harimau Malaya sudah tidak sabar nak tahu siapa pemain-pemain Harimau Malaya yang bakal dipanggil oleh jurulatih baru Peter Cyklamovski. Penantian ini merupakan penantian yang cukup lama buat penyokong Harimau Malaya kerana ramai yang sudah tertanya-tanya siapakah senarai call up Harimau Malaya. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Penantian penyokong dan peminat bakal berakhir sebentar lagi apabila pihak Astro Arena mengesahkan bahawa Persatuan Bola Sepak Malaysia akan umumkan senarai call up Harimau Malaya pada pukul 11 pagi ini. Sudah pasti para peminat dah tak sabar dan excited siapa yang menjadi pilihan Peter Cyklamovski. Para peminat dah tak sabar nak tengok siapa pemain Harimau Malaya yang bakal dipanggil. Apakah akan ada manis-manis dan kejutan pada call-up kali ini? Sama-sama kita saksikan. Sudah pasti para peminat akan tertumpu kepada nama pemain warisan yang dipanggil kerana ia sangat misteri. Memang itulah yang dinanti-nantikan oleh kesemua peminat Harimau Malaya dan juga negara seberang. Debaran sudah terasa buat kesemua peminat. Semua peminat memang dah excited nak tahu pemain mana yang bakal dipanggil hari ini. Kalau ada nama pemain warisan yang dapat call up, memang akan buat semua peminat begitu teruja dan excited. Persatuan Bola Sepak Malaysia akan buat pengumuman senarai call up ini secara siaran langsung dan itu akan buat para peminat agak berdebar. Pada pukul 11 pagi ini, kita akan tahu siapa yang berjaya menambat hati Peter Cyklamovski. Bagi yang mahu menonton siaran langsung pengumuman rasmi senarai panggilan pemain dan call-up Harimau Malaya, anda boleh menonton siaran langsung ini di YouTube channel Astro Arena. Pengumuman senarai pemain Harimau Malaya akan bermula pada pukul 11 pagi di channel Astro Arena. Debaran menanti buat kesemua peminat siapa pemain-pemain Harimau Malaya yang bakal dipanggil oleh Coach Peter Cyklamovski untuk edisi kali ini. Dikabarkan Coach Peter Cyklamovski sendiri yang akan umumkan senarai nama pemain-pemain Harimau Malaya yang akan dipanggil esok dan itu yang akan buatkan peminat begitu semakin teruja apabila coach sendiri yang akan umumkan senarai nama pemain. Debaran semakin menanti siapakah pemain yang bakal dapat call up itu. Adakah bakal ada kejutan atau ada nama pemain warisan yang baru? Sama-samalah kita nantikan pengumuman rasmi dari Persatuan Bola Sepak Malaysia pada pukul 11 pagi ini. Mengulas perkembangan terkini Faisal Halim, pemain sayap Selangor FC itu mengakui rindu untuk menyarum semula jersey Harimau Malaya. Selepas pulih daripada kecederaan akibat simbahan asid pada bulan Mei tahun lalu, pemain sayap berusia 27 tahun itu perlahan-lahan bangkit membina kembali keyakinan dan prestasi di atas padang. Hasilnya, Faisal yang mesra disapa Miki meledakkan hat-trick ketika aksi Liga Super menentang Kelantan Darul Naim FC baru-baru ini. Apabila ditanya sama ada beliau rindu menyertai skuad Harimau Malaya, Faisal mengakui tentang hal tersebut. Faisal berkata, sudah tentu rindu, hampir setahun saya tak bersama pasukan kebangsaan. Saya tak letak harapan yang tinggi, katanya kepada wartawan Astro Arena, Faisal Bazari. Tapi sekiranya saya layak, saya akan beri yang terbaik. Sekiranya belum sampai waktu saya bersama pasukan, itu bukan satu keputusan untuk saya patah semangat. Saya hanya perlu lebih bekerja keras lagi dalam pasukan. Faisal turut mengakui seandainya beliau dipanggil menyertai Harimau Malaya oleh jurulatih Peter Cyklamovski, beliau perlu bersedia menyahut cabaran besar itu untuk membantu pasukan. Saya rasa tak pasti sama ada saya layak bersama skuad kebangsaan untuk waktu terdekat ataupun tidak, ujarnya.